Okey, seterusnya soalan D. Soalan yang terakhir. Okey, carta palang berikut menunjukkan bilangan pokok buah di kebun Tok Saipul. Itu kan peratusan pokok durian. Okey, so kita dah sedia maklum kalau nak cari peratus adalah formulanya ialah apa yang dicari per dengan jumlah darabkan dengan 100%. Okey, so langkah pertama apa yang dicari, iaitu durian. Okey, tengok durian. Ni sampai dekat sini berapa? Baca ni 60. Okey, settle. Dan seterusnya ialah jumlah, tambah semua yang ada. Okey, kita tengok dulu pisang. Pisang dekat sini, titik-titik apa kat sini? Macam separuh tu kan. Okey, separuh daripada 10, 5. Tambah. Okey, rambutan sini 40. Tambah 40. Tambah durian. Tambah apa ni? Nenas. Tengah-tengah juga 15. Buat kurungan, darablah dengan 100%. Okey, buat macam ni je pun dah dapat markah. Belum tambah, belum apa lagi. Okey, so macam mana caranya? Okey, kita buatlah. So 60 per, okey, kita tambah yang ni pula. Okey, macam nak tambah? Tambah yang senang-senang. Okey, yang ni senang. Yang ni senang. 100. Okey. 15 tambah 5, 20. Jawapannya 120. Darab dengan 100%. Okey, jadi boleh pemansuhan. Okey, atas ni nombor ni dengan nombor ni ada tak yang sama, ada sifar-sifar. Okey, kita boleh potong. Okey, jadi tinggal 6/12 darab 100%. Okey, so biasanya kalau peratus ni dia tahap kamu dia akan bagi sama ada 20, 30, 25, dia tak akan bagi jawapannya 78, 34% tak. Dia yang senang. Jadi kalau awak bijak, awak tahu bahawa 6/10 ini adalah sama juga dengan 1/2. So 1/2 darab 100%. So jawapannya ialah 50%. Itu saja. Okey, cuma kat sini jangan lupa jumlah tu semua tau, termasuk apa yang dicari. Jangan 60 ni tak buat. 60 durian masukkan juga. Okey. Baik, itu saja.